elah we masuk lurah. Apa maksud ambil situ tu? Kena ngaji bab seni dan budaya sebagai kata satu jalan, satu cara, satu syarat untuk kita saat ini nak membukakan dada ataupun di bahasa kita kata melapang dada. Untuk nak buka dada kita luah, nak buka otak kita luah melalui seni dan budaya. Tak ada nak pergi mengaji ke lain. Nak ngaji ke lain pun. Tapi budaya kena ada. Dalam bab pengetahuan, ya kena ada budaya. Dalam bab pengetahuan, ya kena ada seni. Kan? Kalau orang tak ada seni, tak ada lila. Seni-seni ni lila. Silepak ke cangwak ke lila. Orang Tino tak ada lila, tanya hari bini dua tak laki. Cik betul-betul dah. Ya kena ada lila. Ya. Ada lila. Sampai tu cara orang tua kita bila dengan silepak. Nak jadi gagah, ya kena bilang dengan silapak. Tengok awak ya duk balah macam main kit dah. Takut demo tak ada main roya langsung tak patut dengan yatim pula. Ni nampak tak karak mana duk dia. Bawa tu bek eting tu nampak jelek mata luah. Bawa tu bek roya kau rapak dah. Lah ana tengok duk roya tu aku tiga gagah tak gagah kena tak ning. Tu roya. Lepas tu muja dah ada bagi sirik dah tu. Ada murid kata nak main roya kena duk puja jing kata. Malah ni ada ke jing dekat sini poikah. Kena letak keras 12 kot dia jamu jing. Dia mengaji sekolah mana tok guru mana hajah hadis mana royak, Quran hak sebuah mana sebut kata jing makan duit. Sekali ambil duit keras 12 kot tu kita beli. Ada ya kedai kopi jing. Kita ada temu dah jalan oleh hotel tak kita temu jangan kedai kopi jing rimah tak ada buka datai. Alah ada juga orang kata duit jing. Apalah tu tak apa. Ngambil tu. Mari duduk lewat kulit bis dah buat tu. Jadi gambar wayar kulit bis dah seko-seko. Tu yang nak buka. Nah, untuk nak zahir kebenaran. Dah, aku duk royak tu aku 3 gagah ni royak. Kena boleh kata aku 3 gagah. 3 ni sikit je gaung tu. Dia gaung. Asal dia royak. Dia gaung. Kalau kecek maksud apa ni bila dia sekat 3 tu sikit, dia kena bila banyak nak baru gagah. Aku 10 orang gagah. Tengok. Kena ramai baru nak gagah. Dak. Ya kadang-kadang tak hak sikit pun gagah pun belungau. Kadang-kadang hak banyak gagah pun belana. Kadang-kadang hak gagah ataupun ni hak banyak tak gerak pun ada. Abang ke 3 gagah ke mana? Mu tak tengok orang nak tolak kereta. Orang bilang kat apa? Ada orang bilang sampai 20. Dia bilang sampai 20 kan ni dak tonyoh dah. Nu tak ada tonyoh lagi. Tapi rai ah. Dia bilang sekat 3 ya. Nak usah umur orang tua dulu gitu. Buat bubur. Nanti nak pakai bubur. 1, 2, 3. Okey, umur naik tolak kereta pergi. Abang kata bila 10 tak gerak. Bila 10 tak gerak, baru tengok orang gocah muai tak setik. Pak kata kangkor, ke bodong tu kau. Nang sang siang aja pet kau sun. Bila 10 usung pergi mau pita. Sakit tangan lah. Kena dia. Meng. Tapi bila apa kena ada seni. 1, 2, 3. Tu dia baru gagah. Kalau bila 1, 2, 3. Tak ada. Tu orang panggil bila tak ada seni. Mai mi cangwak. Mai mi silapak. Tak ada lila. Ya kena bilang ada lila. Ya pergi bergagah oleh hujung tu. 1, 2, 3. Ya buat sadu sikit. Baru nak gagah. Ya kena ada sadu. Ada sadu baru gagah. Ya sadu ni ya tambah huru orang panggil. Tapi tu kalau mengaji Quran. Ni jadi siah jangan ayu lah. Dia sadu tasydid ni dia. Tabat kena ayat tebal 2 ekor situ tu. Tabat tiada dia. Tabat. Sadu ni dia ganti boh sekor lagi. Dia peraik dalam boh sekor. Padahlah malam ni. Malah ngajar apa cakap. Oh, letih yang ni nayu ni. Kata nayu cak-cicak. Tapi lagu cicak dia biar cocek. Serabuk dengan buat cicak ni. Kemak belah kan nak mengajar kot ni. Hanya cocek kot ni. Buat orang heret orang makmum kot ni. Hanya cocek kot ni. Berkelewak. Tak banyak hari ku makan kapur duk ni. Nak mengajar orang jok dia jadi cicak. Nanti kukuk kot tali lain. Ya teruk ngateng. Tak ada teruk orang ikut ya. Faham ambil diri. Kalau tak erti lagi basuh perut dengan cuka. Banyak orang kita tiru perangai cicak lah ni. Siapa ke hak cekok segebel? Siapa? Jangan kacang ha. Mula kata kau orang lu. Kata lembu-lembu tak erti dah. Kata kau orang lah. Sedap dia mau tak kata kita tak apa. Dia main kata kita dulu. Tu dah tak ada main balah. Tak ada nak balah. Tapi kita kena guna seni. Tu duduk royak kata. Kena guna seni. Apa-apa ni we ada di dalam seni. Silepak ke cangwakในการขับเคลื่อน ya kena ada cangwak. Tak tengok ke mutu nak we gagah. Ya kena ada cangwak. รถเครื่องมี2 จังหวะ มี 4 จังหวะ Kalau big bike tu berapa cangwak? Tanya dia Muhammad Sabaka. Kereta berapa cangwak? Tu